dengan Sumaya tu. Sumaya, kenapa awak sedih je ni? Aku kecewa lah. Aku dah penat belajar, berusaha, berdoa, tapi aku tetap gagal. Aku faham perasaan kau tu, tapi kau tahu tak pokok buluh mengambil masa bertahun-tahun untuk menjadi tinggi. Apabila sampai waktunya, ia akan menjadi paling kuat. Umpama pokok buluh lah, sentiasa berusaha dan berdoa. InsyaAllah, satu hari nanti kita akan berjaya. Kejayaan bukan datang kepada orang yang paling hebat, tetapi kepada orang yang paling sabar. Masa depan yang lebih gemilang kita tanamkan tekad di hati, berusaha menuju wawasan, rajin bekerja, terus berusaha, bagai hidup selama-lamanya. Ya, dengar result aku. Wah, itulah aku kata. Usaha tidak hianat kita. Jangan berhenti kerana gagal. Jatuh itu biasa. Bangkit itu luar biasa. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Usah patah semangat, usaha terus sehingga berjaya. Berjaya, berjaya.